Dia tanya ni so kita mereka dia, adakah hasil jemaah bagi makmum yang belum baligh? Dah. Adakah hasil jemaah bagi makmum yang belum baligh? Kok mana dia nak tanya ni? Hasil segera hasil ni, kalau hasil ni saling Melayu kata dapat ataupun boleh. Itu bahasa Melayu kita ni Arab mari dia campur hasil-hasil. Nah, adakah hasil jemaah? Ni kita nak saling Melayu campur. Adakah boleh jemaah? Ada. Adakah dapat jemaah? Dapat apa? Dapat pahala ke, dapat sah ke, tak tahu lagi orang panggil ijma sangat. Tak? Kita tengok dulu, kalau maksud tanya sini hasil jemaah maknanya boleh ke tak jemaah? Kita orang tua nak jemaah dengan kanak-kanak yang belum balik. Kalau murah kau tu, maka padanya tafsir sikit. Tafsir nak belum balik tu baik dua pula. Nah, belum balik tu baik dua. Mana kata tu baik dua? Ada kala belum balik tetapi sudah mayit. Ada kala belum balik belum mayit. Hak belum mayit tu mayit pun tak sah. Apa lagi nak buat jemaah dengan dia. Hanya je duk turut di belakang. Budak umur 3-4 tahun. Payah mayit ni ulama tak ghalib mayit 7 tahun. Bukan mesti umur situ. Ghalib mayit 7 tahun. Tapi kalau tengok budak sekarang dah ni budak banyak cerdik jak kecil. Abang tu ulama kata terkadang masa dulu hidup budak terkadang mayit dengan 9 tahun. Terkadang mayit dengan 5 tahun. Tapi kalau tengok budak sekarang ni dah 5 tahun tu banyak memayit bahasa kita pandai beza, cuma cuci, pandai makan sendiri, tak pernah dak apa dah. Dak budak lah ni ya dah tu. Telefon mana dah kira. tak mayit lagi tu. Pandai lebih dari tu tua. Kecek dalam tolong ke telefon peradal dia dulu berebuk. Nak tua nak kecek. Tu nak ayat budak lah ni mayit umur 4-5 tahun dah itu kan. Kira boleh mengaji sekolah dah 3 tahun tu anubah dah. 4 tahun sekolah tengok tu. Nah yang cakap ada hari ni tu apa nama ni yang kena akhir, dan yang akhir ni salah satu cepat-cepat cepat-cepat lah gitu. Kita nak sudah. Jadi mana kata masalah budak belum balik tadi, kalau sekiranya dia dah mayit maka sah jemaah dengan dia. Arti kalau kita nak sembahyang dengan anak kita umur 7 tahun dah, pas semaya dia dari segi hukum zuhir dia dah belajar dah, kita pun dah ajar dah kan, semaya dia nampak kena malat dah. Mai jadi makmum, jadi imam tak ada apa. Bukan nak suruh anak kita jadi imam, jadi makmum tak ada apa. Nak jadi segi tak ada apa. Dari segi molek ke semula. Tu boleh tak ada apa. Ahwal jadi imam, ayah jadi makmum. Baca pun sedap tengok ayah mengarik ayah ahwal jadi imam. Baca jadi imam, baca kuliah sedap. Tu tak ada apa, sah jemaahnya dia. Kita niat makmum tak ada apa, niat imam tak ada apa. Dan boleh jemaah. Fadilat semaya pun boleh bagi dia atas jalan sunat, juga jemaah dia pun hasil bagi dia. Ada bekal hak tak mayit tak boleh lah. Sekadar dia turut saja dia tak sudah niat imam apa dengan dia tu. Awal ambil turut ayah ni. Ayah tunduk, awal tunduk. Lah tu. Payah budak yang tak mayit, mayat memang bangun pergi perak ada. Sebab tu niat imam dia tu punah habis kita. Mayat ni dia mai perak, lepas tu buka sudah mai duduk pula. Alah tu. Dah mayat nampak gapo bangun dia ambil. Itu kan. Tu dia. Ni nak makan gapo ni, makan kot dia. Tu payah budak lah habis tu. Itulah kalau dia mau tanya murak kata adakah hasil jemaah jika makmum belum balik? Belum balik, ya jawabnya dia belum balik jika sudah memayit, maka ya tak ada gapo lah, tapi dengan syarat zuhir syarat tu kenalah mayat dia tu dah. Tu dia. Kitab yang kedua pada muka 35 tak silap ingat. Dan lepas tu nak humilah ke mana? Dan iaitu hormatan tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan iaitu kata muallif, dan iaitu mustahil. Tu materi salah. Dan iaitu apa iaitu? Artinya keadaan khabar Allah Ta'ala yang dusta itu mustahil.
Dalam hukum akal yang 3 tu masuk dalam mana? Wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz pada akal. Dan iaitu artinya keadaan khabar Allah Ta'ala yang dusta itu mustahil. Pas kita kena ingatlah khabar di sini tu ya jaga dah dulu tu. Jadi makna khabar dia tu baik dua. Yang kita faham daripada atas. Satu khabar yang hakiki, Tuhan royak sungguh. Tuhan kata sungguh. Apa ayat Quran yang dia kata tu. Hadis qudsi tu atas jalan hikayat atau khilaf lah tentang takrif dia tu. Baik, kalau gitu kita panggil hak tu khabar daripada Allah hakiki. Kemudian mukjizat ni tak ada kata apa sekali. Dah gitu kan? Bila balik seorang rasul mengaku kata aku rasul Allah Ta'ala mai nak menyampaikan risalah dia kepadamu ni, balik kau hak tak percaya hati saat ni dia tanya, dia tekan mana buktimu katamu rasul. Di situlah Allah Ta'ala pun tolong selalu dah. Kadang-kadang tolong saat ni tu beri hak dia tak ada minta, kadang-kadang beri hak tu dia minta. Dah kalau rasul semua minta jadi gini, jadi gini. Lalu Allah Ta'ala pun muzahir turut kanak dia. Ada kalau hak tak ada minta asal kau ada pelat ya. Ada apalah. Tuhan zahir apa hak kanak yang nak zahir. Maka Tuhan zahir mukjizat tu orang panggil khabar juga. Maka khabar yang hukmi. Nah, kemudian di sini yang iaitu artinya keadaan khabar Allah yang dusta. Sini kita buat takmin sikit ni. Khabar Allah, yakni sama ada khabar yang hakiki ataupun yang hukmi. Dia umum situ dulu. Tak kiralah. Keadaan khabar Allah yang dusta, sama ada khabar Allah tu khabar yang hakiki ataupun khabar yang hukmi seperti beri mukjizat menepati sepakata. Dah gitu kan? Lepas tu kita baik kot dusta. Mana tu baik dusta? Kalau kita beri mukjizat kepada orang yang dusta, seolah tu kita sin orang dusta. Pada maknanya khabar Allah tu dusta juga. Tu baiknya mustahil. Teman tadi iaitu mustahil. Keadaan khabar Allah yang dusta tu mustahil. Bila sebut mustahil kita takrif sikit, yakni apa mustahil? Yakni yang tak terima pada akal oleh sungguhnya. Nya tu klik pada keadaan khabar yang dusta, khabar Allah yang dusta. Tu mustahil, tak terima pada akal. Tu mustahil panggil. Pada asal mustahil itu maknanya yang tertegah, mumtani'. Yang tertegah, hanya tertegah je lah dah, tertegah pada akal, mana akal tak terima oleh sungguhnya. Sebab apa kata khabar, keadaan khabar Allah yang dusta tu mustahil? Sebab apa? Kerana bahawasanya khabar Allah tu panggil badal pada domainnya. Kerana bahawasanya apa? Khabar Allah tu tak mengapa tadi sama ada khabarnya yang hakiki ataupun yang hukmi. Kerana bahawasa khabar Allah itu adalah ia atas muwafakat bagi ilmunya. Tuhan tidak kata, Tuhan tidak buat beri melaku mukjizat yang menepati supaya khabar tu malaikat hak dia tahu. Atau muwafakat ilmu dia panggil. Muwafakat ilmu. Lepas tu tarik dia lagi. Dan khabar yang ia atas muwafakat bagi ilmu itu tidak ada ia malaikat yang benar. Dia panggil tatmimul illah. Nak muspuna illah. Apa jalan kata khabar Allah yang dusta itu mustahil? Kerana khabar Allah itu adalah ia atas muwafakat, atas membetuli bagi tahunya. Tengok kita sama-sama kita hamba ni kan. Kalau hang tak tahu tu tak payah. Cuba ayat kawan, kawan tak tahu nak ayat mana tak tahu. Tu. Lepas tu di samping tu ada lagi tempat royak kita tu menyalahi. Tak ada kan? Kadang-kadang tahu kau ni, kalau kau lain, tu panggil jahil. Kita tahu kau ni, kalau kau lain, orang panggil jahil murakkab. Maka jahil kita tu benda boleh jadi. Tak ada kan? Tapi jahil Allah tu mustahil. Allah wajib sifat dengan ilmu. Kalau gitu khabar Allah adalah ia atas muwafakat bagi ilmunya ilmu Allah. Dan khabar yang ia atas muwafakat bagi ilmu itu tidak ada ia malaikat ia benar.
Tak ada mereka dia benar. Apa makna benar? Dia panggil mutabaqatul khabar lil waqi'. Yang benar dengan mana membetuli diri kalau. Kalau gitu, royak gitu, kalau gitu. Dia panggil benar. Kalau royak gitu, kalau lagu lain, orang tak panggil benar, orang panggil kizb. Nah. Dan kalau gitu, terbit natijahnya keadaan khabar Allah dusta tu mustahil. Dan apabila istihalah dan tidak, ini kita bagi atas tafsir. Dan apabila istihalah dan tidak terima, yakni pada akal, oleh dustanya ta'ala, akal tak terima putus kata bohong Allah, nascaya subut, sabatai sebut tu subut, nascaya subut dan mesti, tetap saya bagi subut. Apabila tidak terima oleh dusta Allah, nascaya mesti oleh benarnya. Dia belazim dah itu kan. Nascaya mesti oleh benarnya. Dan apabila subut oleh benarnya, benar khabar Allah, sahlah, membenarnya atau membenar dengan benar tu lain dia. Benar terjemah daripada sidq. Apabila manakala membenar terjemah daripada tasdik, membenar. Apabila subut, apabila mesti oleh benarnya ta'ala, sahlah, membenarnya ta'ala, membenar akan segala rasulnya, Rasul Allah alaihi mussalatu wassalam. Kalau gitu dia beri mukjizat, tak panggil membenar, dia panggil membenar. Kalau gitu khabar Allah mustahil dusta, mesti benar. Kalau gitu beri mukjizat menepati supaya khabar. Bila khabar tu benar, beri mukjizat tu pun benar. Sahlah membenar Allah akan Rasul. Tak ada apa, tak ada ragu-ragu. Tapi orang yang tak beri taufik ni tengok mukjizat dah pun dia tak kenal mukjizat, dia kata sihir, bukan? Dia kata sihir. Tuhan tak buka, Tuhan tak taufik dia kata sihir. Dan apabila sah oleh yang demikian itu, apa demikian itu? Demikian membenarnya ta'ala ke segala rasul alaihi mussalatu wassalam tu, apabila sah dah situ, nascaya tetap dan mesti oleh benar mereka itu segala rasul. Tak ada wawih lah masa kampung kata. Tak ada wawih lah kata semua orang jadi rasul tu mesti benar. Mesti sini mesti pada akal ni, bukan mesti pada syarak. Hak tu orang panggil betul lah. Mesti pada akal bahkan dan pada syarak, dua sekali. Nah, adapun kita umat ni mesti benar pada syarak, pada akal boleh ada bohong. Boleh ada bohong. Lain pada orang rasul boleh ada bohong. Tapi buat orang rasul tak boleh nak kata rasul pun boleh jadi kau bohong. Jangan. Dia tak serupa dia jihad tu, tak serupa tu. Nak boleh jadi tak boleh dah. Orang rasul mesti bersifat benar. Mesti berkecek benar. Boleh jadi bohong apa? Jangan buat boleh jadi tu. Tu beza dengan kita umat dia, beza teruk tu. Ada pun wajib syarak, wajib syarak sama. Orang jadi rasul wajib syarak kena bercakap benar, kalau bercakap bohong dosa apa umat bahkan lebih teruk pada umat lagi. Tak dia hidup bohong. Itu dikecek dari segi syarak. Wajib atas orang rasul benar. Kita umat pun wajib juga bercakap benar. Orang tak bercakap benar dosa. Malaikat hak tu boleh. Tak benar ada juga. Wajib dusta ada juga. Itu dia. Kalau gitu mesti ini pada akal dan pada syarak kita buat supaya apa? Biar dikebetulan saja. Nas tetap dan mesti yakni pada akal oleh benar mereka itu segala rasul tu. Dan iaitulah nak klik mana pula tu? Dan iaitulah kata mesti oleh benar mereka itu. Klik situ. Iaitulah yang dituntutkan, itulah al-matlub dia panggil. Itulah yang dituntutkan ini oleh syarak atas kita. Oleh syarak ni oleh tuan syarak. Kalau orang ngaji Arab dia panggil syar'un dengan makna syarak ataupun zu syar'i. Itulah yang dituntutkan oleh syarak ni oleh tuan syarak. Syarak tu undang-undang, tuan syarak. Tuan undang-undang siapa dia? Allah Ta'ala lah secara hakikat.
Ada pun rasul cara majak. Boleh juga nak sana kata rasul pun tua undang-undang, boleh kata juga cara majak. Kerana dia menyapa undang-undang Tuhan, boleh sana kata dia tua undang-undang. Majak lah bukan hak sungguh. Nah, hak sungguhnya Allah Taala lah. Oleh syaratnya oleh tua syarat tua undang-undang. Ditutup atas kita sini apa ni? Kita sini yakni orang mukallaf. Kita orang mukallaf. Sama ada lelaki perempuan. Tutup apa tu? Tutup akan mengetahui, kena tahu, nak kita buat tak tahu tak boleh. Lah mana orang jadi rasul bersifat dengan benar, tahu tak boleh nak buat kita tak boleh. Tahu mana tak apa, tahu mudah tak tahu tak boleh. Ditutup akan mengetahui pada tahu dah, tahu saja tak ada lagi, dan i'tiqadnya. No ayat mana tu? Mari dua ni kaedah kita atas lil mughayarah. Telah datang oleh Zaid dan Umar. Mana Zaid dengan Umar orang lain-lain. Itu asal al-'adfu lil mughayarah. Kalau gitu mengetahui dan i'tiqad. Nak ayat tu tahu dengan i'tiqad dia lain-lain. Bukan telur. Terkadang orang tahu tapi tak sepegang lah tu. Tengok orang kenal Rasulullah, ada kenal Rasulullah Muhammad Rasulullah sungguh, tapi tak saya turut dia. Jika belakang mula nama aku percaya kau Muhammad Rasul. Mula dah kenal dah mu kenal dah. Tapi kenal dia tak saya terima. Ana kata tahu cukup tahu, pandai cukup pandai, tapi tak saya pegang. Di hati tak saya pegang. Tu ayat tu mengetahui dengan i'tiqad tu lain, lagi pula bukan berlazim. Tak mesti kata tahu ialah i'tiqad dah. Apa dah tu? Habis tahu tapi tak saya mengaku. Itu tak jadi. Kalau itu hak yang ditutupnya, atas kita akan mengetahui, kena tahu. Sebab dia tak tahu nak pergi ke mana. Dan i'tiqad, tahu saja tak saya i'tiqad tak jadi. Tahu tak saja tak saya terima tak jadi. Itulah selesai kita daripada menyatakan dalil bagi sidq. Yang lawan bagi kizib ataupun kazib. Selesai di situ masalah akidah yang kedua, sabit dengan sifat-sifat orang jadi nabi ini, dengan katanya dan wajiblah pada hak mereka itu oleh amanah. Cukuplah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah. Gana-gana. Bukan. Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Tak ni. Lepas tu bila mungkin tu saat ni tu, kalau kita nak masuk dalam wajib mustahil ya boleh. Dia perkara mungkin dia panggil hak tu hak zati. Hak zati mana kata kita tidak tilik kepada ta'alluq ilmu ni, tidak tilik kepada tahu Allah, tidak tilik kepada iradat menentu Allah. Hal tidak tak mungkin tu. Maknanya lagu mana? Iman seseorang hamba boleh jadi beriman, boleh jadi tidak. Ada kita panggil mungkin boleh jadi beriman, boleh jadi tidak. Tapi dia orang Allah Taala menentu dah kufur, dia tak beriman apabila. Tu dia panggil iman tu mungkin lagi. Tapi mungkin alimallahu annahu lam yujad. Dia panggil mungkin, diri iman tu mungkin, kufur tu mungkin. Tapi dia tak beriman kerana Tuhan tahu kata tak akan beriman. Dia panggil apa? Mustahil aridi. Tilik pada alimallahu annahu lam yujad. Iman orang tu tilik pada Tuhan tahu tak akan berlaku. Iman orang tu panggil mustahil aridi. Kufur dia tu wajib aridi juga. Balik apa? Kufur. Kufur tu mustahil aridi. Iman tu wajib. Kau balik dah. Betul. Kufur tu wajib aridi. Iman tu mustahil aridi. Iman siapa tu? Orang hak tu tahu dia kata tak beriman ada. Pas kita pusing masalah lah. Pusing masalah kan. Begitu juga iman kufur bagi orang nabi-nabi. Mungkin alimallah annahu lam yujad juga tu. Boleh kita balik lagi. Dia ada bahasa balik lagi boleh. Kufur bagi orang nabi-nabi tu mungkin juga tu. Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Lepas tu nak tak mustahil aridi boleh. Kalau gitu kufur orang jadi nabi tu dia panggil mustahil aridi. Iman mereka itu tu wajib aridi.
wajib akal je. Ha tu dia. Ha